Misi menyelamatkan uang owner 3,800. Alright, hari ni kita ada sebuah kereta ni geng. Sekarang ni lost compress, tak ada compress kereta ni. Jom kita tengok. Bila saya start je, korang yang biasa dengar tu akan tahu lah. Okey, nampak macam timing belt putus kan. Tapi saya dah tengok timing belt tak ada masalah putus. Lagi satu, timing belt dia pernah tukar lah. Jadi proses kita nak check dia punya compress. Biasa untuk Saga Campro ni parking lama jadi case macam ni, lost control, lost pressure. Jadi kita check, kita buka dulu plug dia. Jom. Dan nombor 1 start. Okay, piston nombor 2 start. Zero. Nombor 3 piston start. Nombor 4 piston start. Okey. Nombor 1 je ada naik 50. Right, compress dia tak ada lah geng. Kita masuk kicap dulu. Inilah cara dia geng. Kita masukkan kicap dulu. Masukkan kicap secukup rasa bahan dia nanti. Okey, setelah kita masuk kicap, kita akan tembaklah minyak tadi minyak yang kita taruh tadi, untuk kurangkan dia punya asap nantilah, no? So kain ni untuk tak nak bagi dia bersepah. Kain tu kena warna orange Kalau warna pink, warna hijau tak boleh. Kena warna orange juga. Okey. So pasang balik dia punya plug. Masuk balik. Okey, kita start ni. Bismillah. Dia dah nak hidup, tapi kita kena bantu dia untuk rem. InsyaAllah. Bismillah. Dia dah hidup. Nama apa? Nama. Okey, come on, please. Ya, salah. Jangan naik aku ni. Jangan naik ya. Aduh, lost sekejap. Bismillah. Wah, penuh kalau tu. Dah sikit dah. Dia bisa. Dia penuh. Sikit. Okey, sikit ah. Sikit. Okey, lagi sikit. Yes. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Nah, tengok. Bau minyak auto. Tapi okeylah, alhamdulillah. Biar dia asap keluar banyak. Janji 3,600, 3,800 selamat. Biar dia. Alhamdulillah geng alhamdulillah dapat selamat owner punya kereta. Alhamdulillah geng. Saya suka sangat. Kalau ikutkan saya boleh untung 3,800, siapa tak nak geng. Tapi disebabkan benda ni boleh settle kan, buat apa kita nak paksa dia untuk overhaul, betul tak? Untuk tukar steering, betul tak? Tak boleh macam tu. Allah tak suka. Saya nak Allah suka kan. Kalau Allah suka, Allah pun mudahkan urusan kita macam tu kan. Sebab owner pun tak tahu. Kita tunjuk bukti je yang compress memang tak ada, owner pun percaya lah. Tapi kita tak nak macam tu geng. Kita nak kita punya usaha tu kan. Kita nak jujur dengan orang, betul tak? Alhamdulillah. Korang bantu saya like and share je, dan doa baik-baik. Itu je. Yang lain biar Allah yang aturkan rezeki saya. Mudah-mudahan saya nak berjaya je geng. Saya nak berjaya macam orang-orang lain, InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Baik geng, enjin pun dah hidup. Alhamdulillah. So kat sini saya nak betulkan apa yang saya ajar korang tadi satu, ini bukan kicap Ini bukan kicap saya cakap kicap tadi kan. Ini bukan kicap. Nanti betul-betul korang masuk kicap. Bukan kicap Sebab apa saya letak minyak auto ni, tak nak dia punya asap tu lama. Minyak auto ni halus. Maknanya kalau saya masuk minyak hitam,
nanti dia punya asap tu sampai setengah jam pun belum tentu hilang lagi. Nak kena running. Benda tu akan hilang, cuma saya nak cepat. Maknanya saya masukkan benda ni sekali je dia hembus asap tu. Lepas tu dah tak sampai 10 minit, tak sampai 3 minit, asap tu dah hilang dah. Smooth lah. Okey. Lagi satu, pasal kain. Kain ni saya cakap kena warna orange je. Warna pink tak boleh, hijau tak boleh kan. Jadi jangan hitam ke, orange ke, biru ke, tak kisah. Untuk tahan dia lap je. Itu je kan. Jangan marah Semoga bermanfaat je abang. Alhamdulillah dapat selamatkan duit abang kan. Kena kat orang lain, salah workshop masuk, habis duit abang. Macam tu lah abang Alright. So kita tukar plug dia kan. So lagi ada leaking-leaking ni nanti kita bagi tahu lah kalau dia nak buat sekali kan. Sebab ini pun teruk dah. Okay. Assalamualaikum.